jangan jadi mangsa scam. Sekarang ni kerajaan PMX, kerajaan Madani yang paling berjaya dalam tempoh perjalanan. Saya ada rangkaian di seluruh dunia, di Amerika, di US, di Timur Tengah, dan bila saya pergi ke Kuala Lumpur, saya lihat manusia daripada seluruh dunia ada di Jalan Bukit Lintang. Ya, saya lihat orang menuju ke Kuala Lumpur untuk mendapat ilham. Mengapa pula kita nak kena tipu, ya, mengatakan negara kita nak bankrupt lah, nak runtuh lah, ya. 8 tahun dulu saya dengan Syafuddin, kami berdua menangkis serangan Malaysia nak bankrupt. 8 tahun dulu dia kata Malaysia nak bankrupt. Syafuddin dengan saya berdua orang, dengan Loman sekali lah, kami pergi menerangkan pada rakyat. Terkini terbukti bahawa itu semua penipuan. Masa saya pergi ke Johor Bahru, ada kempen Pilihan Raya, saya tanya Cina tu, apa pasal dulu you sokong itu Mahathir? Pasal dia cakap Malaysia mau bankrupt. You mana bodoh boleh percaya Malaysia mau bankrupt? Jadi tuan-tuan, ya, tolonglah, ya, jangan kena scam. Saya baca dalam tu, ya Allah, yang kena scam, kesianlah. Yang kena scam 400,000, 300,000, pesara-pesara kerajaan kena scam, ya. Jadi dalam politik kita jangan kena scam, ya. Masalahnya bukan kita kena scam, walaupun yang kena scam. Dia nak scam kita, jadi dia gagal lah. Jadi tujuan saya memberi penerangan ini supaya terang-terang saya cakap lah, ya, walau ni gagal, ya. Dalam saya punya live, semua orang ada, walaun, walanon, semua ada dalam live saya. Dan akhirnya kita menang, ya. Kita menang kerana kita dapat menerangkan bahawa kita gagal, dan sebenarnya sebelah-sebelah sana punya saya berjumpa semua tu dulu kita kenal lah, ya. Saya boleh cakap lah, kalau banding dengan Syafuddin dengan saya, dia just nobody, ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik.